kita biasa dengar kawan-kawan kita cakap, penat lah. Kadang bukan penat, itulah kata bukan penat fizikal, but mentally lah. Describe orang tu kuat. Ya, macam tadi I cakap kan, orang tu mungkin tak menangis, orang tu mungkin yelah kita nampak dia tak rebah lah, tak jatuh lah, nampak dia maintain je kan. Itu sebab apa yang dia portraykan diri dia, apa yang dia tunjuk. Same goes to me before this. I mean all this while lah, I selalu tunjuk diri I ni sentiasa okay, kuat. Kan sebenarnya kita ni ada masa normal lah, ada up and down kan. And it's okay. It's okay to be not okay. It's okay not to be okay. Macam tu lah. Alright. So kalau kita perasan orang yang kuat ni, dia tak bercerita kan. Selalunya lah. Apa sebab kalau orang kuat ni dia tak bercerita? Kalau I lah dulu, bukanlah dulu, kita cakap pasal dulu kan, before. Selalunya kita ni tak nak susahkan orang. Kita tak nak susahkan orang, kita fikir alah, orang lain pun ada masalah. So kita jadi macam tertahan diri kita untuk tak berkongsi sangat. Kita macam, kalau aku cerita kat dia ni, dia pun ada masalah juga kan, takkan dia nak dengar masalah aku, takkan nak dibebani dengan masalah aku. Contoh, orang kuat nangis bawah shower, tak ada orang tahu lah. Macam selalu je, macam tahu-tahu je. Kan, nangis bawah shower ada juga, betul lah tu. Maksudnya kita selalu cari masa untuk nangis, tapi yalah tak ada siapa yang tahu kan. So itulah dia. Dan satu lagi, orang yang kuat ni juga, dia boleh je jalani kehidupan dia tanpa pertolongan orang lain.